always play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, kembali lagi kita di segmen Creepy dan kali ni Kamar ada satu kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber kita yang dah beberapa kali share pengalaman dia. Dan kalau korang masih ingat, nama dia Lucky. And honestly, setiap kali Lucky hantar cerita memang meremang ya, sebab hidup dia macam tak pernah lekang dengan gangguan makhluk halus ni korang. So tanpa buang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. So subscriber ni gelarkan nama dia Lucky, and cerita pertama ni berlaku hujung bulan puasa hari tu. Masa tu entah kenapa dia tiba-tiba jadi macam terlalu berminat nak tahu tentang ulik mayang. Hari-hari dia cari video dekat YouTube, baca pasal sejarah ulik mayang, lirik lagu dia, siap cari siapa puteri yang paling bahaya dalam kisah tu. Pendek kata, hampir setiap hari memang konten yang dia consume semuanya tentang ulik mayang. Sampailah satu malam ni, dia tengah layan YouTube macam biasa dalam bilik dia tau. Tiba-tiba daripada ekor mata dia perasan macam ada seorang wanita lalu depan bilik dia, dan yang buat dia rasa macam terus rasa pelik sebab bilik dia ni memang tak ada pintu sebenarnya. Jadi kalau ada orang lalu memang jelas sangat nampak tau. Mula-mula diingatkan mak dia. Dia pun pandang lah dekat luar kan. Tapi yang peliknya tak ada siapa-siapa pun. Mak dia pula tengah tidur dekat katil luar macam biasa. So dia fikir mungkin dia salah nampak kot. Jadi dia pun sambung je lah tengok video dekat handphone dia tu. Tapi beberapa minit lepas tu, benda yang sama berlaku lagi. Kali ni dia nampak lagi sosok wanita tu berjalan perlahan dari arah depan rumah menuju ke dapur. Dan perempuan tu berulang alik tau korang. Seolah-olah macam memang sengaja nak lalu depan bilik dia. Masa tu Lucky masih nak cuba pujuk diri, mungkin tu mak dia kan. Tapi tiba-tiba dia macam sedar sesuatu. Pakaian wanita tu langsung bukan macam pakaian mak dia. Dia kata pakaian wanita tu lebih menyerupai seorang puteri, dan bila dia angkat kepala, dia nak pandang semula, dia bertentang mata dengan perempuan tu. Like eye contact. Wanita tu memang pandang tepat ke arah Lucky sambil dia senyum. Senyuman tu memang nampak sangat-sangat manis, tapi dalam masa yang sama menyeramkan. Lucky memang terus kaku korang. Dia kata wanita tu kemudian mula melangkah perlahan-lahan nak masuk ke dalam bilik dia. Tapi sebelum sempat masuk, wanita tu tiba-tiba macam tercampak ke belakang tau. Lucky percaya masa tu memang ada satu sosok yang selama ni dikenali sebagai puteri melindungi diri dia. Jadi Lucky menggambarkan puteri sebagai seorang pesilat wanita dari zaman silam yang bawa kipas bercorak bunga serta cocok sanggul dia tu warna hijau tau. Dan dalam pengalaman yang diceritakannya, puteri tu memang menggunakan selendang untuk menghalang sosok yang disangka sebagai puteri keempat ulik mayang. So malam tu memang Lucky dah tak boleh nak lena korang. Esoknya pula masa dia tengah menjalani sesi rawatan bersama seorang perawat, Lucky kata keadaan jadi semakin pelik tau. Menurut ahli keluarga yang berada dekat situ, termasuklah mak dia, abang dia dan juga kakak ipar dia, diorang nampak Lucky ni tiba-tiba menari tarian ulik mayang dengan gerakan yang sangat lembut, memang seolah-olah bukan diri dia. And lepas few second, sesi rawatan tu dah selesai. Gangguan tu pun berjaya dipulihkan. Dan Alhamdulillah dia tak lagi nampak kelibat puteri tu. Itulah cerita pertama. Tapi cerita kedua ni korang lagi berat. Kisah ni berlaku pada tahun 2025. Terjadi beberapa minggu selepas Lucky berpindah ke sebuah sekolah dekat Johor. Bukan dekat JB, tapi adalah kawasan lain kat Johor tu kan. So minggu pertama semua okey je korang. Tak ada apa-apa yang pelik berlaku. Masuk je beberapa minggu kemudian, masa tu semua pelajar dah sibuk nak hadap trial SPM. Hari tu pula hari Jumaat. So macam biasalah semua murid berkumpul dekat surau untuk bacaan Yasin. Dan disebabkan Lucky datang lambat, dia pun singgahlah tandas dulu nak betulkan baju dengan seluar dia. Masa tengah berdiri depan sinki tu, dia fokus nak tengok cermin sambil dia basuh mulut. Dia tunduk kejap kan.
Bila dia angkat kepala dia balik, terus rasa macam ada something yang tengah perhatikan dia. Perasaan tu terlalu kuat tau korang. Dan dia tengok cermin, dekat bahagian tembok tandas belakang dia tu, dia nampak ada satu lembaga hitam tengah berdiri pandang tepat ke arah dia. Time tu Luki memang terus terdiam. Tanpa fikir panjang, dia terus keluar dari tandas tu dan berlari menuju ke tandas yang berhampiran dengan surau. Sebab time tu dia dah mula rasa tak sedap hati lah. Tapi belum sempat dia nak tenangkan diri, dia dah start dengar bisikan. Bisikan tu macam makin lama makin kuat sampai dia rasa macam nak menjerit tau. Dia terduduk dalam tandas sambil dia tutup telinga sebab terlalu sakit nak dengar suara-suara tu. Dalam masa yang sama, bacaan Yasin dekat surau tu masih kedengaran. Tapi badan dia rasa semakin panas. Dia kata rasa macam seluruh badan dia ni sedang dibakar korang. Lepas tu dia sendiri tak sedar macam mana dia boleh berjalan semula ke tandas, which is tandas yang pertama tadi tu. Seolah-olah macam ada sesuatu yang menarik dia untuk pergi ke tandas pertama. Dan bila dia sampai, lembaga hitam tu masih ada dalam cermin tu. So dia nampak dia terus keluar balik tau. Dan tepat masa tu, semua guru-guru dengan pelajar baru je habis bacaan Yasin. Salah seorang cikgu bahasa Inggeris dia nampak keadaan Luki ni yang tengah menggigil sambil dia macam tahan menangis tau. So cikgu tu terus datang, dia tepuk bahu Luki dan dia bawa Luki ni dekat tangga pentas. Dan tak lama kemudian datang pula cikgu sejarah dia kan. Kedua-dua cikgu tu cikgu wanita tau. So dia cuba nak tenangkan Luki. Cikgu sejarah tu duduk kat sebelah dia sambil macam usap belakang badan dan baca sesuatu lah. Dan tak lama lepas tu Luki terus tak sedarkan diri. Apa yang berlaku lepas tu semuanya Luki tahu daripada cerita kawan-kawan dia sendiri. So menurut kawan-kawan dia, Luki ni menjerit dengan suara yang sangat kuat sebelum dia menghempaskan badan dia ke lantai simen pentas. 6 orang cuba pegang dia waktu tu tapi tak berjaya. Pelajar yang belajar judo pun dipanggil oleh cikgu untuk bantu tahan tapi masih gagal ya. Ada yang ditendang, ada yang dicakar, ada juga kepala yang dihempaskan. Ramai yang cedera, ada juga luka berdarah dekat muka, tangan dan juga badan. Ada juga yang lebam akibat terkena pukulan. So memang kuat gila lah benda yang masuk dalam badan Luki ni. Dan menurut Luki, keadaan tu berlarutan hampir 3 jam dan beberapa orang ustaz dipanggil untuk membantu tau. Selepas semua dah reda, barulah Luki ni dibawa balik ke rumah untuk berehat. So dia ingat mungkin semua dah berakhir lah sampai situ je. Rupanya belum ya. Beberapa minggu kemudian, selepas dia kembali semula ke sekolah, perkara yang hampir sama berlaku lagi. Kali ni lepas dia keluar dari bilik seni. Menurut kawan sekelas dia, Luki tiba-tiba duduk dekat satu sudut kelas sebelum dia hempaskan badan dia ke arah tingkap dengan sangat-sangat kuat sampai tingkap tu hampir pecah tau korang. Semua pelajar cuba pegang dia supaya dia tak cederakan diri sendiri. So ada seorang kawan dia ni pegang tangan dia, tapi kawan tu pula dicakar dengan sangat kuat. Tangan dia kena cakar. Akhirnya Luki ni dibawa turun ke bawah sementara diorang semua ni tunggu bantuan datang lah. And tak lama kemudian ambulans sampai tau. Masa tu Luki macam dah mula sedar tapi badan dia masih terlalu lemah. So dia dihantar ke hospital dan dimasukkan ke ward. Katanya bukan sebab dia sakit fizikal, tapi pihak sekolah nak pastikan keadaan dia ni betul-betul stabil lah sebelum dia dibenarkan balik. Tapi yang paling menyakitkan sebenarnya bukan apa yang berlaku hari tu. Sebab after kejadian tu korang, ramai pelajar tingkatan 5 sebenarnya dah start jauhkan diri dari Luki. Ada yang takut, ada yang mengata belakang, dan menurut Luki ada juga beberapa orang guru yang bercakap tentang diri dia lah. Dalam masa tu SPM makin dekat, dia terpaksa hadir ke sekolah setiap hari dengan perasaan yang sangat-sangat berat. Siap ada seorang pelajar ni yang panggil dia anak setan tau. Apa? Ada juga yang tuduh dia ni macam ala fake je tu, berlakon je tu nak attention, sengaja buat drama. Korang bayangkan masa kita tengah perlukan sokongan, orang sekeliling pula pilih untuk menghukum kan. So semoga Allah sentiasa lindungi Luki lah dan berikan kekuatan kepada dia untuk terus menjalani kehidupan dia. Anyway, thank you Luki sebab sudi kongsi pengalaman ni dengan kita orang semua. Semoga segala urusan Luki dipermudahkan. So guys, kita nak sambung dengan satu lagi kisah daripada subscriber kita yang mungkin ada antara korang yang masih ingat nama dia Tasha. Kalau korang pernah tengok episod sebelum ni,
Tasha ni pernah share kisah pasal keluarganya didakwa terkena sihir sampai muncul satu biawak. Dan kali ni Tasha kata gangguan yang dialami makin lama makin teruk ya. So tanpa buang masa, let's go. So masa Tasha hantar cerita ni, umur dia sekarang 15 tahun tingkatan 3 lah. Dan cerita ni bermula sekitar bulan Jun, baru-baru lagi. Jadi Tasha ada mak angkat. So mak angkat Tasha ni adalah belikan dia sebotol air penawar yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi memang tiap-tiap hari korang Tasha akan minum air tu macam yang mak angkat dia dah pesan lah. So awal bulan Julai hari tu, Tasha sekeluarga pergi ke Kelantan sebab dia nak hantar kakak dia pergi sambung belajar. So dari Johor nak ke Kelantan tu memang ada beberapa pilihan jalan lah. So after diorang dah berbincang, diorang pun buat keputusan untuk lalu jalan Segamat. Jadi kalau korang pernah lalu kawasan tu, mesti tahu ada satu laluan dekat kawasan Felda yang kiri kanan dia memang hutan tebal. Nama tempat tu adalah Felda Redong. Sorry kalau salah sebut. Masa tu lebih kurang pukul 10 atau 11 pagi macam tu. Walaupun masih siang ya korang, suasana dekat situ menurut Tasha memang sunyi gila. Line telefon pula sekejap ada, sekejap hilang. Tambah pula jalan dia tu memang penuh dengan selekoh yang tajam. So baru je masuk kawasan Felda Redong tu, Tasha perasan kereta yang diorang naik ni rasa macam berat tau. Pada masa yang sama, kaki kanan dia tiba-tiba mula rasa sakit. Dia kata sampai rasa macam susah sangat nak angkat kaki. Dan disebabkan sebelum ni Tasha memang pernah ayah dah buka lampu. Kenapa ayah buka lampu? Disebabkan sebelum ni Tasha memang pernah melalui pelbagai pengalaman yang dikaitkan dengan gangguan makhluk halus lah. So dia memang dah boleh agak macam oh no, benda ni datang lagi kan. So dia berdoa je lah dalam hati. Dia sempat juga cakap, gila jangan ikut kami, dia cakap dalam hati. Tapi lepas tu rasa sakit tu tak berhenti korang. Daripada kaki naik pula ke tangan, naik ke bahu dan akhirnya berpindah ke kiri, kaki sebelah kiri. Nasib baik lepas diorang keluar daripada kawasan Felda Redong tu, keadaan kembali okey. Tak ada apa-apa yang berlaku dekat Tasha. Cuma diorang ni hampir terlibat dalam kemalangan bila ada sebuah trailer ni hampir nak terkena kereta diorang tau. Alhamdulillah semuanya selamat. Lepas balik daripada Kelantan pula, Tasha terus berhenti minum air penawar tu. Sebab setiap kali dia minum kan, badan dia macam rasa sakit sangat. Sampailah satu hari mak angkat dia bawa dia keluar jalan-jalan. Tiba-tiba mak angkat dia cakap, kenapa berat sangat kereta ni? Tasha, kau dah tak minum ke air tu? Tasha pun mengakulah yang dia memang dah berhenti sebab setiap kali dia minum badan dia rasa tak sedap. Mak angkat dia pun macam bebel lah juga kan. Tapi akhirnya tetap suruh Tasha ni sambung amalkan air tu dan jangan lupa baca 5 bismillah setiap hari. Dan menurut Tasha sebelum ni dekat rumah diorang ni memang selalu berlaku benda-benda pelik. Contohnya macam nasi cepat basi dalam rumah, lauk pun cepat rosak juga. Dan sejak dia semakin istiqomah amalkan bacaan 5 bismillah, dia rasa macam gangguan yang dia alami ni makin kuat tau. Makin kuat. Hampir setiap kali masuk waktu maghrib, tekak dia macam dah start loya, dia sedawa, keluar angin, rasa macam nak muntah. Tapi muntah tu macam tersekat dekat tekak. Kadang-kadang datang sekali dengan sakit dada sampai dia susah nak bernafas. Lepas tu 2 hari sebelum Tasha hantar cerita ni dekat kamar, actually dia tidur agak lewat tau. Lebih kurang pukul 11 malam nak ke 12 macam tu lah. So bilik Tasha ni dia tak tutup pintu. Langsir bilik dia pula macam terselak masa tu sebab tersangkut dekat bakul baju. Jadi dari atas katil dia memang boleh nampak jelas laluan orang nak pergi ke dapur. So masa tu dia tengah baring tau main phone. Tasha ternampak macam ada seseorang berjalan laju depan bilik dia. Memang jelas gila lah, jelas sangat-sangat. Dan diingatkan tu mak angkat dia. Sebabkan tinggi orang tu macam lebih kurang sama dengan mak angkat dia. Tapi tak ada bunyi suis lampu dibuka, tak ada bunyi pintu tandas, tak ada bunyi langkah selepas tu. Macam benda tu lalu and then sunyi je tau. So Tasha macam tunggu lama juga sebab dia ingatkan nanti mak angkat dia akan patah balik pergi ke ruang tamu. Tak ada guys. Akhirnya dia bangun, dia pergi keluar dari bilik, dia pergi check tau. Dia tengok kat dapur, dia tengok ruang tamu, dia pusing kiri kanan, memang tak ada siapa-siapa. So dia pun macam, aduh,
Dah lah, buat tak tahu je lah kan. Dia pun teruslah sambung baring tengok drama Cina kat phone. Esoknya pula, sehari selepas kejadian tu, orang yang menurut Tasha pernah mengamalkan ilmu hitam dekat keluarga dia ni tiba-tiba datang weh. Dia datang kat rumah weh. Tasha kata dia memang trauma sebenarnya nak berdepan dengan individu tu, sebab sebelum ni dia pernah melalui pengalaman yang sangat menyakitkan kan. Lepas tu hari tu orang tersebut datang nak ajak nenek dia pergi jalan-jalan. Bila balik, nenek dia hulurkan sebungkus roti dan katanya roti tu diberi oleh perempuan tersebut. Ada juga nasi yang dikirim untuk dorang ni makan sama-sama tau. Lepas tu Tasha pun ambil lah roti tu. Tapi dia terus cakap dekat mak angkat dia, "Mak, saya memang nak makan roti ni, tapi kalau lepas saya makan, saya jadi makin sakit, saya tak nak." So mak angkat dia pun macam faham kan. Dia kata nanti dia belikan roti yang lain lah. Keesokan harinya, Tasha perasan dekat lutut dia muncul satu lebam yang agak besar ya. Padahal dia yakin dia langsung tak ada terjatuh apa-apa tau. Tak ada terlanggar mana-mana bucu ke apa. Dan dia sendiri tak tahu macam mana lebam tu boleh muncul. So apa punca sebenar di sebalik apa yang Tasha alami ni? Wallahualam lah. Tapi kita doakan je lah, semoga Allah pemudahkan segala urusan dia, angkat segala kesusahan, berikan kesihatan yang baik. So, kita tak berhenti sampai situ je sebab kisah pertama dengan kedua tu agak pendek. Jadi, kita sambung dengan kisah ketiga. Dan kisah subscriber ketiga ni, sepanjang hidup dia dah alami lebih kurang 15 pengalaman seram. Tapi untuk kali ni, dia nak share 3 kisah dulu. Dan ketiga-tiga kisah ni semuanya berlaku dekat rumah mak saudara dia. So, tanpa memasa, let's go! Subscriber ni gelarkan nama dia Hafizi. Hafizi kata semua pengalaman ni berlaku masa dia masih kecil lagi, lebih kurang umur dalam 3 tahun sampai 5 tahun. Tapi walaupun dah lama berlaku, setiap kejadian tu dia masih ingat korang sebab memang meninggalkan kesan dekat diri dia. Dan apa yang buatkan Kamal meremang sebenarnya ketiga-tiga cerita ni berlaku dekat rumah mak saudara dia yang terletak dekat kawasan utara tanah air. Belah-belah utara sana lah. So rumah mak saudara Hafiz ni jenis rumah banglo kampung tau. Bahagian bawah rumah dia dibina daripada batu dan tingkat atas pula diperbuat daripada kayu. Kalau korang pernah masuk rumah yang macam ni kan, mesti korang boleh bayang suasana waktu malam dia, which is sunyi, sejuk. Tambah pula kalau angin tiup dekat dinding kayu tu, memang lain macam bunyi dia. So, cerita yang pertama masa tu berlaku waktu malam. Hafiz masih kecil lagi. Tapi daripada dia kecil lagi, dia ni dah memang jenis yang kuat menangis tau. So, nak dijadikan cerita, sepupu dia yang Kamal gelarkan sebagai Kak Fatimah lah Kak Fatimah ni masa tu dah remaja dah. Jadi, sebab nak pujuk si Hafizi ni supaya dia berhenti menangis, Kak Fatimah pun dokonglah Hafizi ni naik ke tingkat atas rumah. So, dia bawa Hafizi masuk ke salah satu bilik. Lepas tu, diorang duduk dekat tingkap sambil layan angin malam dan tengok suasana luar rumah lah. So mula-mula semua nampak normal je, tak ada apa-apa yang pelik. Tapi beberapa minit kemudian, entah macam mana, Hafizi dengan Kak Fatimah ni serentak tundukkan pandangan diorang ke bawah tau, ke arah tingkat bawah rumah macam tu. Dan masa tu diorang berdua nampak satu sosok yang menurut Hafizi sangat-sangat menyerupai pocong. Sosok tu berdiri betul-betul kat bawah dan kepala dia macam tu dongak ke atas. Bapak seram weh. Seolah-olah macam tengah pandang tepat ke arah dia orang tau. Mata dia terbuka luas, pandangan dia pula macam marah. Dan Hafizi kata dia dah tak berapa ingat lah sama ada kain balutan tu nampak lusuh ke, nampak putih bersih ke. Tapi satu benda yang dia masih ingat sampai sekarang adalah muka sosok tu. Hitam korang, seakan-akan terbakar. Dan mata dia pula kecil, hitam dan langsung tak menyerupai mata manusia biasa. So bayangkan, masa tu Hafizi baru 3 hingga 5 tahun macam tu kan, kecil lagi. Dan bila nampak benda macam tu, apa lagi Kak Fatimah pun memang terus dokong Hafizi turun ke bawah dan duduk bersama dengan ahli keluarga yang lain. And malam tu memang diorang langsung tak naik semula ke tingkat atas. So itulah cerita pertama berlaku dekat rumah dengan nampak gelibat pocong. So cerita kedua pula pun berlaku pada waktu malam juga. Masa tu Hafizi tengah main dengan kakak dia, adik dia dan juga adik kepada kakak Fatimah. So diorang semua ni main dekat master bedroom tau time tu. Kedudukan master bedroom tu betul-betul bersebelahan dengan ruang tamu. So masa diorang tengah leka main-main kan, tiba-tiba salah seorang daripada diorang ni menjerit sambil tunjuk ke arah tingkap.
semua orang terus berhenti bermain tau. Diorang macam sama-sama lah mendekati tingkap dekat situ, cuba nak tengok apa benda kan yang ada dekat luar rumah tu. Mula-mula diorang nampak ada satu benda macam warna putih jauh tau. Lepas tu tiba-tiba benda putih tu mula bergerak tapi macam melompat, bukan berjalan. Dia macam sikit demi sikit daripada arah tepi bilik. Sampailah betul-betul benda tu dekat depan pintu utama. Diorang semua hanya mampu memerhati je dari dalam bilik. Tak ada seorang pun yang berani nak buka tingkap. Sebab benda tu semakin dekat dan akhirnya dia berhenti betul-betul depan pintu rumah. Dan belum sempat diorang nak lega, tiba-tiba terdengar bunyi tok tok tok. Macam ada seseorang tengah ketuk pintu dari luar tau. Masing-masing dah mula cuak kan. Tak ada siapa pun berani nak keluar. Diorang panggil mak saudara Hafizi supaya buka pintu. Dan bila pintu dibuka, rupanya yang berdiri dekat luar adalah Kak Fatimah yang baru balik rumah. Tapi persoalannya, kalaulah diorang nampak yang melompat-lompat tu menuju ke pintu rumah tadi tu, siapa sebenarnya dia tu kan? Sampai ke hari ni lah keluarga Hafizi sendiri masih tak ada jawapan. Kamu rasa macam dekat situ rumah tu memang dihantui dengan sosok pocong lah senang cerita. So, masuk pula cerita ketiga. Macam biasa masih berlaku dekat rumah yang sama, rumah banglo tu. Dan still waktu malam. Malam tu keluarga Hafizi bermalam dekat rumah mak saudara dia sebenarnya. So mak ayah dia dan adik-beradik dia tidur dalam master bedroom. Tapi Hafizi malam tu dia rasa macam nak tidur sekali dengan mak saudara dia. Also bapa saudara dia dan adik Kak Fatimah dalam bilik kedua. So bilik kedua ni macam agak unik sikit tau. Sebab pintu bilik dia tak ada. Tak ada pintu bilik, cuma dipasang langsir sebagai penghadang. Hafizi dengan adik Kak Fatimah ni tidur kat lantai. So, tempat Hafizi tidur tu memang betul-betul berhampiran dengan langsir bilik tau. Tengah malam, entah pukul berapa, Hafizi tiba-tiba terjaga. Dia macam masih mamai-mamai lah, masih separuh sedar kan. Masa dia buka mata, dia nampak ada satu sosok yang menurut dia memang menyerupai pocong masuk ke dalam bilik melalui langsir tadi. Perlahan-lahannya sosok tu melompat menghampiri tempat adik Kak Fatimah tidur. Kemudian menurut apa yang Hafizi nampak, sosok tu macam mencangkung ataupun macam tundukkan badan dia dan menggigit bahagian kaki adik Kak Fatimah. Hafizi masa tu terlalu kecil tau korang. Dia tak mampu nak buat apa-apa. Dia hanya melihat dalam keadaan ketakutan. Esok pagi adik Kak Fatimah ni bangun sambil mengadu kaki dia sakit tau. Hafizi macam dah tak apa-apa ingat lah sama ada bahagian peha ke, betis ke macam tu. Dan bila diorang periksa memang ada kesan lebam dekat situ. Dan sampai sekarang Hafizi sendiri masih tertanya-tanya adakah apa yang dia nampak malam tu cuma mimpi ataupun sebenarnya memang betul-betul berlaku pun. Tapi itulah tiga-tiga cerita ni pasal pocong guys. Itulah pengalaman yang Hafizi kongsikan yang memang related lah apa yang berlaku dalam rumah mak saudara dia. So itulah kisah-kisah seram yang dikongsikan oleh 3 subscriber kita hari ini. Kalau korang ada kisah seram yang korang nak Kamar bacakan, boleh hantar dekat email kamarinawork29@gmail.com. So thank you kepada 3 subscriber hari ni sebab sudah dikongsi pengalaman seram dengan kita orang semua. Semoga kita dapat sedikit sebanyak pengajaran daripada kisah hari ini. So thank you dan tengok video sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye. Scared. All I wanted to do was play with you.